Okey guys, kalau apa nak cari power bank yang kapasiti besar tapi saiz dia tak mau besar sangat kan. Okey, so kat sini aku ada satu power bank yang memang compact dan kapasiti dia yang aku punya ni 20,000 mAh. Okey, so dia ada juga yang 30,000 mAh. Okey, so dah kalau tengok dia punya saiz dia tak besar sangat, dia taklah kecil sangat. Kalau kita nak bawa travel ke apa memang cun. Okey, dan power bank ni pun dia support fast charging dan yang best dia ada dua kabel built-in tau. So kalau orang yang jenis malas nak bawa kabel ataupun suka tertinggal kabel, so memang function lah. So dia ada satu kabel untuk type C dan satu lagi kabel untuk lightning. Okey, so yang kabel lightning ni dia akan bertindak sebagai macam pemegang kat sini. Okey, dan dia ada juga satu port untuk type C. So dan kita boleh charge 3 device sebentar tau kat sini. Okey, contoh kita nak guna satu lightning dan dua untuk type C. Okey, dan dia ada indikator LED untuk bateri level dekat sini. So overall memang saya sangat-sangat recommend power bank ni, especially orang yang suka travel sebab dia sangat-sangat compact dan kapasiti bateri dia pun yang besar. So kalau kita travel dan kita dekat luar satu hari pun memang tak ada masalah.